Kat dalam medan selera adikku Sengaraman Dalam Kajang ada satu pot baik tau bagi penggemar nasi ayam. Dan aku rasa tak ramai lagi tau yang tahu pasal pot nasi ayam ni. Korang masuk dalam cari kios warna hijau nama Yes Tapau. Kat situlah tempat dia. Sayanglah orang tak tahu tempat ni sebab nasi ayam dia sedap. Selain nasi ayam roasted, kat sini pun ada nasi ayam crispy, ada ayam goreng, chicken tenders dan juga chicken popcorn. Oh lupa, kat sini pun diorang ada nasi ayam goreng kunyit tau. Kiranya korang ada option lain jugalah selain nasi ayam kat sini. Macam chicken tenders dan chicken popcorn diorang goreng based on order. Okey, aku suka nasi ayam kat sini sebab rasa dia hampir sama macam nasi ayam mak aku. Rasa sambal dia yang pedas dan hujung-hujung ada rasa sedikit masam. Sup dia pun tak adalah rasa plain sebab dia ada letak sekali daun sup. Akak tu kata kat sini memang normal lah orang order nasi tambah sebab nasi tu sendiri pun dah sedap sebab dia letak goji dan kurma merah. Tepung salad ayam dia pun not bad. Ada rasa rempah-rempah dan hujung-hujung ada rasa sedikit pedas. Rasa garlic sauce ni pun tak kuat sangat. Pada aku just nice je lah. Okey, sambal nasi ayam goreng kunyit dia pedas dan ayam goreng kunyit dia pun bukan goreng kunyit bodoh je tau. Dia ada rasa spicy-spicy sikit. Diorang pun ada cawangan lain juga kat food truck Bangi Section 4 kat area Farmasi Eureka tu. Diorang buka Selasa hingga Ahad, Isnin cuti dari pukul 11 pagi sampai pukul 7 petang. Ini macam barulah ngam.